Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Qala Maulana al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. فيذكرون الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار بالاسم المفرد وكانوا على ثلاثة أنهاء إما أن يذكرونه مجردا هكذا الله 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 الرحمن الرحمن الرحمن، أو يا الله يا الله يا الله بالنداء وهو الشائع، لأن فيه معنى ظاهرا وفيه جملة مفيدة كاملة. Dan kata Maulana Al-Imam, hendaklah seorang tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, yaitu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan ismul mufrad. Dan kanu ala salasati anha'a, ada tiga cabang ataupun bahagiannya. Imma an yadhkurunahu mujarradan, sama ada zikir dengan mujarrad. Zikir mujarrad iaitu tanpa disebutkan dengan sebarang adat di depan. Adah maksudnya dengan harfun nida dan seumpama dengannya, ataupun adatun nida, tak disebut ya, terus disebut Allah 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 Ar-Rahman 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 itu, atau disebut dengan bin nida, ya Allah ya Allah ya Allah, wa huwa syai', yani yang banyak disebutkan oleh para immah. Lianna fihi ma'nan zahira, karena dengan harfun nida, dengan ada ya Allah padanya makna yang jelas, dan padanya ada jumlah mufidah kamilah yang sempurna, yang memberi faedah. Mufidah dengan makna yahsunus sukut alaih, dengan maksud tidak akan menyebabkan yang mendengar tadi tertanya-tanya. Wa huwa aqrabu ila zihni wan nafsi war ruh, dan ianya lebih hampir kepada zihin, kepada nafsu, kepada jiwa, dan juga kepada ruh. Yazkuruna bil asma'il husna, dan juga berzikir dengan asma'ullahil husna. Ba'duhum yakhtaru min sab'atin, jadi mereka memilih daripada 7. Hadhihi sab'atu yusammunaha as-sab'atal usula, dinamakan dengan 7 usul yang utama. Yabda'una fiha bila ilaha illallah, yani zikir permulaan, yaitu dengan zikir bin nafi wal isbat, dengan zikir nafi isbat, yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, zikir tahlil itu. Summa bilafzil jalalah, ya Allah. Kemudian peringkat kedua, zikir dipanggil usul yang kedua ialah zikir dengan lafzul jalalah, ya Allah ya Allah ya Allah, sebanyak mungkin. Summa yahu, yang ketiga yahu. Yang keempat, peringkat keempat, usul yang keempat, ya hayy. Peringkat kelima, ya qayyum. Kemudian dia kata ya hayy, summa ya qayyum, Allahu hayyun qayyum, dia baca gitu. Qila innahu ismul a'zam, dikatakan Allah hayyul qayyum itu adalah merupakan ismullahi al-a'zam. Alladhi, apa makna ismullahi al-a'zam?
alladhi idza ma du'iya Allahu bihi ajaba. Kalau berdoa dengannya maka akan diperkenankan oleh Allah seketika itu juga. Summal haq, kemudian dibaca dengan al-haq, kemudian dibaca al-qahhar, wa yatimmu bidzalika as-sab'ah atau wa yutimmu bidzalika as-sab'ah. Maka sempurna 7 tadi dengan apa? Ya qahhar ataupun al-qahhar. Wa takhtalifu tariqatun an tariqatin ukhra fi ikhtiyari tilka al-usul التي يرشد فيها أنها تجمع معاني الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. Dan berbeza tariqah dengan tariqah. Ada tariqah yang memilih nama-nama yang disebutkan tadi oleh Maulana Al-Imam, dan ada yang memilih usul yang lain. Maknanya Ismullahil A'zam yang lain daripada yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam tadi. Tamam? Yang mana ianya yurshidu fiha annaha tajma' ma'ani al-asma'il waridati fi kitab wa sunnah. Yang 7 nama ini kalau kata dibahaskan, maka ianya mengumpulkan makna-makna bagi asma' Allah Ta'ala yang warid dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Para ulama bincang sama ada nama Allah Ta'ala adakah mabniyun ala tauqifi ataupun taufiq ijtihadi. Tamam? Jadi adakah ia terbina dengan tauqif, dengan makna tidak boleh ijtihad, mesti mendengar daripada Nabi SAW, dan adakah atau ianya boleh berlaku ijtihad para ulama terhadap penentuan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berlaku khilaf. Rajih Ismullah Ta'ala ala sabil tauqif. Tauqif maknanya dia tidak boleh berlaku ijtihad dengannya. Wal asma'ul waridatu fi sunnati, dan nama-nama Allah yang warid dalam sunnah Nabi, dalam hadis. Tadi dalam Al-Quran disebut 99 nama, tapi ada lebih daripada itu lagi. Karena termasuk sekali bukan nama saja, hanya sifat juga disebutkan sebagai nama. Yaitu 164 asman lillahi ta'ala. Yaitu nama yang ada dalam sunnah ialah 164 nama bagi Allah Ta'ala dalam hadis. Wal asma'ul waridatu fil Qur'ani 158 asman lillahi Ta'ala. Manakala dalam Al-Quran pula ada 158 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-majmu' bainahuma, dan gabungan di antara nama-nama yang warid dalam Al-Quran dengan hadis. Idza ma hazafna al-mukarrara, kalau kita hazafkan, kita buang yang berulang, yasiru hawalai 220 isman lillahi ta'ala. Lebih kurang 220 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 99 yang dimaksudkan tadi itu apa maknanya? Adakah 99 tadi dengan makna bidzab 99 yang tidak boleh berubah? 99 tadi dengan maksud al-kasrah, dengan makna banyak. Mana al-adad la mafhuma lahu, adat tidak memberi mafhum padanya. Maksudnya tidak boleh masuk kita faham dengan mafhum mukhalafah ataupun mafhum muwafaqah. Maksud dengan maksud nama Allah tidak boleh bertambah lebih daripada 99 dan tidak boleh berkurang daripada 99. Tak. Jadi maksud itu dengan makna kasrah. Tamam? Karena makna kasrah. Sebab kalau dikumpulkan balik nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tamam? Itu ada 220 kalau dihazafkan atau dibuang yang berulang dalam hadis dan juga dalam Al-Quran Al-Karim. Walidzalika riwayatu hadis 99 asman ukhtulifat. Jadi begitu juga riwayat hadis yang menyebutkan tentang nama Allah 99. Nama tadi itu berlaku perbincangan ataupun berlaku perbezaan pandangan ulama. Fa fi ba'dihha ma laysa fi ba'dihha al-akhar. Dalam nama 99 ada riwayat hadis sebut nama Allah 99 lalu disenaraikan nama tadi. Ada hadis yang lain pula sebut pula nama 99 nama Allah Ta'ala. Pun begitu berlaku khilaf. Ada yang disebut dalam hadis ni tidak disebut dalam hadis satu lagi. Jadi macam tu kata Maulana Al-Imam, falau hazafna al-mukarrarati wa jama'na al-asma'a allati wasafa Allah biha nafsah wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buang yang berulang-ulang
dan kita kumpulkan nama-nama Allah Ta'ala yang disifatkan Allah bagi dirinya. Di sini Maulana Al-Imam bagi isyarah bahawa bukan nama tadi dengan makna mujarrad asma, termasuk juga dengan sifat. Nah, sifat Allah Ta'ala yang dijadikan kata nama. Nah, sifat tadi jadi kata nama. Dan yang disifatkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadallatu alaihi subhanahu wa ta'ala liwujdan lawajadnaha fi hududi 220 isman. Maka kita akan dapati nama-nama Allah adalah berkisar sebanyak berapa? 220 nama. Abu Dzar. Nah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الحديث. Hadis dalam riwayat Imam Ibn Hibban dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim Naisaburi dalam Mustadrak, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamil Kabir, dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya. Jadi Nabi pernah minta kepada Allah, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, yang milikmu ya Allah, yang engkau namakan dengannya namamu akan dirimu, zatmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, yang kamu ajarkan kepada salah seorang daripada umatmu. Maksudnya ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah dengan pengetahuan dengan Ismullahil A'zam. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau berikan dalam ilmu ghaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kami, nah, dan juga pencerah kepada hati kami, dada kami, dan jala'a huzni, dan akan menyingkap kesedihan kami dan menghilangkan kedukacitaan kami. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anta jalana hadha anna asma' Allah minha ma qad ya'lamuhu ahadun minal bashar wala ya'lamuhu akharun. Di sini kita dapat tahu bahawa nama-nama Allah ini ada yang diketahui oleh salah seorang daripada hamba Allah Ta'ala. Tahu. Allah Ta'ala bagi kepadanya ilmu dengan Ismullahil A'zam. Dan ada yang tidak diketahui oleh orang lain. Namanya, maknanya di sini, ada nama Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Allah. Dan ada yang dimaklumkan oleh Allah kepada hamba ini yang orang lain tak tahu, dia aja tahu. Tak disebut nama itu maknanya. Itu maksud Maulana Al-Imam Ali Jumaah. Bukan mesti nama yang kita sedia maklum tu. Ini diberi oleh Allah kepada hamba tadi, wali min awliyaillah, nabiyyun minal anbiya, rasulun minal mursalin, yang diberikan kepada mereka dengan nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Wa minha masta'sarallahu bihi fi ilmih, dan juga ada nama Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan nama tadi bagi Allah Ta'ala saja, tidak diberikan kepada siapa pun. Jadi doa Nabi tadi, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik. Baik, fi kitabik di sini siapa boleh bagi tahu kitab mana ni? Fi kitabik di sini dengan makna kitab apa? Burung tak jumpa jalan ni. Duduk pening. Masuk pandai, keluar tak hati. Jawab. Ingat apa boleh tengok burung tu, tak bagi jawapan. Kitabik ni ada dalam kitab kan Abdul Rahman? Ada kan hadis tu? Ada tak? Kitabik tu apa dia? Apa dia kitab? Kitab di sini ni mufrad ke jamak? Uzair. Dia mufrad. Baik, kitab apa ni? Dalam Quran saja. Dalam Taurat. Dalam Injil. Dalam apa ni, Irfan? Dalam mana-mana kitab, mana dalil, dalam mana-mana kitab. Apa dia? Nakirah,
Apa dia? Mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf dia tadi. Mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf dia apa dia? Mufrad mudhaf fata'um. Mufrad mudhaf fata'um kitabik. Tadi bukan hanya Quran saja, wahai Uzair. Kitab tadi mufrad dan dia diidhafahkan. Mufrad mudhaf, kata kaedah sebut mufrad mudhaf atau mufrad dalam siap apa ni digunakan dengan idhafah, maka maknanya adalah mufidul umum, yufidu al-umuma. Maka makna dia umum, bukan kitabullah Ta'ala saja, termasuk Al-Quran, termasuk Zabur, termasuk Injil, termasuk dengan Taurah, termasuk lagi dengan Suhuf, termasuk dengan semuanya. Kitabik tadi dengan makna apa? Apa dia kaedah dia Abdul Rahman? Mufrad mudhaf fata'u. Tamam. Baik. Jadi dalam semua kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa antajalana hadza an asma Allah minha ma qad ya'lamuhu ahadun minal bashar wa la ya'lamuhu akharun wa minha masta'thara Allah bihi fi ilmihi. Jadi ada yang diketahui oleh sebahagian orang, dimaklumkan oleh Allah. Tamam, dan ada yang tidak diberikan pengetahuan tadi kepada orang lain. Nama tadi hanya milik dia saja, diberikan kepada hamba tersebut. Dan ada yang istaqsarallahu bihi fi ilmih, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan nama tadi dalam pengetahuan Allah taala, dalam ilmunya Allah taala. Minha ma anzalahu fi kitabih wa arsyadal khalqa ilaihi. Dan ada yang ditulis dalam Al-Quran, ada ditulis dalam kitab-kitab yang terdahulu yang ditunjukkan kepada umat pada ketika itu. Baskah. Wa minaz zikri. Jadi kalau ada orang kata nama Allah 99 sahaja, ada dalilul jahal. Ini dalil kepada kejahilan dan tidak mengetahui tentang maksud bagi 99 yang disebutkan tadi. Itu Al-Imam Al-Qurtubi ada menyenaraikan nama Allah lebih daripada 1000 nama. Ada 1000 nama. Jadi kalau ada orang baca hadis dia kata 1000 nama, dalam Quran, dalam hadis Nabi kata 99 saja. Ini dalil kata kamu ni taati. Dia faqdu ba'dil ulum ataupun sebahagian daripada mukawwinat ilmu akan menyebabkan orang ni dia akan ingkar benda tak patut diingkar. Ni kena ingat betul-betul. Kalau cepat ingkar, maka dalil kata anta minal juhala. Awal sangat ingkar, nanti dulu. Kita baru cerita bab Qarun ya. Cerita bab Qarun saja pun dah jadi apa? Ada yang kata 60,000 ekor himar. Ni mana ini? Janganlah mencerita dengan cerita-cerita dongeng. Dia ingat kita ni lah. Jenis apa? Jenis duduk, lepas tu okey, kita rasa macam nak cerita pula pasal Qarun, lepas tu buat cerita. Macam tu. Takwalah sama kepada Allah Taala. Kita ambil daripada tafsir Khazin. Al-Imam Khazin. Dan tu dalam masuk dalam apa ni, dalam sirah ataupun dalam kenaan dengan cerita dan apa ni, ketika dia tafsirkan tentang ayat berkenaan dengan Qarun. Jadi man asnada faqad ahal. Saya dah isnadkan tadi kepada Imam Khazin. Taklah dia bukan ikut kelas sampai habis pun. Dia ambil petikan tu je, depa ni pun letak petikan tu saja. Kan? Tak letak pula sandaran. Dia sebut daripada awal lagi majlis tu dah sebut dan dalam tafsir Khazin. Saya baca lagi daripada tafsir Khazin. Tak faham? Dia nak tanya juga. Dia nak komen juga, kata benda ni nampak jangan dongeng je. Dongeng kepala bapa apanya ni. Dia duk nilai dengan dia punya himar dia dan khimar yang ada dalam kepala otak dia. Khimar pun tulis tak betul. Dia tanya, khimar ni mana apa khimar? Siapa yang sebut khimar? Ada yang jawab, khimar tu bukan unta ke? Unta pula. Ramai dia jadi unta semua. Yang TikTok ni main ni, tapi pulun nak komen juga ni, sampai tak kenal orang. Bersabak saat mulut tu, sabak saat tangan tu daripada duduk komen. Dengar sajalah. Jadi perangai dengan Wahabi sangat.
Kerja nak komen semua benda sampai nak sampai tak erti. Baca kitab pun dah tak erti. Bila dengar yang tok guru baca pun dia nak komen juga. Jadi bila nak dapat ilmunya kalau macam tu? Haram dapat ilmu orang macam ni. Tak dapat. Daripada awal perjalanan lagi dah rosak dah. Dirosakkan oleh kelompok-kelompok Wahabi ni. Dirosakkan oleh pok-pok gila pangkat ni. Dan juga sonok konon-kononnya depa yang paling menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kali Tuhan ada ruh. Dah kali Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Itu dia. Nampak tak? Jahil murakkab. Murakkab pula. Dan itu dijadikan panduan oleh mereka untuk jadi guru. Lucu betul Wahabi. Dan juga pengikut-pengikut dia. Wa minaz zikri, di antara zikir-zikir juga yahdusu tadarrujun fi an-nafsil bashariyati lirtiqa'i ma'allah. Ada zikir yang berlaku tadarruj dalam jiwa manusia ini untuk naik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk irtiqa' ma'allah, untuk mendekatkan dirinya sama dengan Allah dengan makna mengikuti jalan Allah. Wa minaz zikri tataharraku lataifu al-khamsu. Digerakkan lataifnya yang 5. Apa dia lataif al-khams? Ini istilah ni digunakan oleh para ulama sufi, iaitu lataif al-khams, 5 perkara yang latifah, benda yang halus. Apa dia benda ni? Al-lataiful khamsu hadhihi ahwalun lirruh walin nafsin natiqah. Ini hal yang berlaku kepada ruh dan juga hal yang berlaku kepada nafsun natiqah. Jiwa yang natiqah ni maknanya apa dia? Al-aql maksudnya. Nafsun natiqah sini dengan makna al-aql. Yusammiha ahlullah, yang mana ahlullah menamakannya dengan apa? Dengan 5 lataif ni. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, para ulama sufi dipanggil lataiful khams, iaitu apa dia? Al-qalb, al-ruh, al-sir, al-khafi, al-akhfa. Ni 5 benda. Al-qalb, ruh, sir, khafi, akhfa. Ini dipanggil lataiful khams. Baik. Jadi kalau tanya lagi apa dia lataiful khams? Ahwalun lirruh, hal dalam ruh, dan hal bagi nafsin natiqah, hal bagi aql, bagi seseorang tersebut. Wahia maratibu la yadkhulul insanu fi wahidatin minha illa idza faragha ma qablaha. Dia ni dikira maratib. Dia ada maratib qalb, ada maratib ruh, ada maratib sir, ada martabat khafi, dan ada martabat akhfa. Tamam? Dan seorang tidak akan masuk ke dalam martabat tersebut melainkan setelah selesai yang sebelumnya, mengikut martabat dan marhalahnya. Fahunaka marhalatun tusamma bi marhalatil qalb. Ada marhalah, ada peringkat yang disebut dengan peringkat hati. Summa a'la minha. Jadi kalau susun macam ni. Di sini. Qalb, marhalah qalb, kemudian marhalah ruh. Ini sebab tu sebut kata a'la minha, a'la minal qalb, apa dia? Min marhalatil qalb, marhalatil ruh. A'la minha, يعني أعلى من مرحلة الروح مرحلة السر حتى عوام يقولون خرج السر الإلهي. Sampai disebutkan kata telah keluar sir ilahi daripada orang tadi. Sir ilahi, rahsia ketuhanan. Daripada mana ni? Daripada martabat marhalah sir. Ada marhalah yang ketiga, tinggi lagi daripada ruh. Summa a'la minha al-khafi. Min atas lagi dipanggil marhalatul khafi. Summa a'la minha marhalatul akhfa. Qalb, ruh, sir, khafi, akhfa. Ulang hak tu. 5 martabat tadi, 5 marhalah tersebut. Tamam? Kata Imam, hadhihi kulluha innama fi alamil mulk. Kesemua tu masih dalam alam mulk. Masih dalam alam mulk, maksudnya masih dalam alam musyahadah, alam depan kita ni je.
Ini bukan masuk lagi alam malakut lah, alamul mulk lagi. Wa misluha yan'akisu fi alamil malakut. Dan begitu juga perkara tadi juga ada dalam alam malakut juga. Jadi maksudnya dalam alamul mulk ada 5 martabat dan ada 5 marhalah, dan dalam alam malakut juga ada 5 marhalah tersebut. Maka jadi apa? Fal maratibu tasiru 10, jadi 10. Jadi di alam malakut, alamul mulk, alam syahadah, alam depan mata kita nampak ni, maka dia ada qalb, ada ruh, ada sir, ada khafi, ada akhfa. Dan masuk ke alam malakut sama juga, ada qalb, ada marhalah sir, marhalah ruh, marhalah sir, marhalah khafi, marhalah akhfa. Ada 10 maksudnya. Wa minha ba'da dhalika darajatun ila an nantaqila ila arsyir rahman. Kemudian dia akan ada darajat. Selepas 10 tu dia ada darajat lagi sampai kepada arsyur rahman, sampai ke arsy. Wa hunaka ma huwa fawqa arsyir rahman bima yusamma awalim. Ada lagi yang di atas daripada arsyur rahman dipanggil dengan awalim, alam-alam. Fa kullu hadha, semua perkara ni, al-mulk wal malakut, alam mulk dengan alam malakut, gabungan dua ni dipanggil apa? Yusamma alamun nasut. Dinamakan dengan alam nasut. Nah, wal kaunu ma siwallahi rabbil alamin. Dan juga dipanggil alamus nasut dengan alamil kaun, dipanggil alam nasut dengan alam kaun. Jadi kalau kita baca ada alam mulk, ada alam malakut, kemudian disebut pula ada alam nasut. Apa makna alam nasut? Alam nasut ialah gabungan alamul mulk dengan alamul malakut. Jadi alamun nasut dipanggil. Ini lagi saya nak minta siapa boleh buat balik lukisan. Lukisan untuk dia nak ringkaskan balik yang kita sebut ni. Dia faham ke tak? Nak tunjuk peta balik. Kalau orang tengok tu orang nampak, oh rupanya macam ni bentuk dia. Faham? Dia tulis. Kemudian dia akan buatlah macam tu. Kalau orang tengok tu orang tahu, oh rupanya alam ni dengan alam ni rupanya di alam nasut. Betul. Sambung di sini, wa hunaka alamun huwa alamur rahamut. Dia panggil ada lagi alam, dia panggil alam rahamut. Kemudian ada lagi alam, dia panggil alam lahut. Kemudian ada alam jabarut. Kemudian ada alam azamut. Tu lagi tinggi dia panggil awalim. Yang tu atas daripada apa tu? Atas lagi daripada arsyur rahman. Tamam. Hadhihi tajalliyatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tajalli kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Hadha ghayatu ma ittala'a alaihi al-bashar. Las apa dia? Alam azamut. Itu las yang boleh untuk dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang agung, yang luar biasa, yang diberikan oleh Allah dengan kewalian yang agung, maka penghujung dia boleh lihat ialah apa? Ialah alamu al-azamut. Alam azamut. Itu. Nak dengar ni? Buza pernah dengar apa? Fahadha ghayatu ma ittala' alaihi al-bashar wallahu la nihayata lahu. Dan Allah tidak ada penghujung baginya. Yang kita nampak tu alam, bukan nampak Allah. Masih alam maksudnya. Tamam? La muhita bihi, dan tidak ada sesuatu yang akan meliputi Allah. La minal malaikatil muqarrabin, tidak daripada malaikat yang muqarrab, yang hampir, yang taat kepada Allah. Wala minal anbiya'i wal mursalin, dan tidak juga daripada para nabi-nabi yang mursalin. Tak ada siapa yang boleh mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang sedalam-dalamnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Mustahil. Tak ada orang yang boleh mengetahui tentang Allah melainkan Allah Taala sahaja. Wa huwa subhanahu wa taala al-qahiru fawqa ibadihi. Allah yang menguasai dan berkuasa ke atas segala hambanya. Wa huwa hakimun khabir, maha bijaksana dan maha luar biasa. Subhanahu wa ta'ala la yuhitu bihi arsyun. Allah tidak diliputi oleh arasy, karena Allah tidak memerlukan kepada makhluk. Wala yasilu ilaihi fi kunhihi basyarun, tidak akan sampai kepada hakikat Allah Ta'ala kunhihi dengan makna hakikatillah,
seorang manusia pun. La sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hatta tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung di kalangan makhluk Allah juga tidak mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Yang hanya dimaklumkan oleh Allah taala sahaja. La tudrikuhul absar. Tak akan boleh. Wala man huwa duna zalik. Ada lagi yang bawah lagi daripada Nabi. Farrabbu rabb wal abdu abd. Hunaka fariqun bainal makhluqi wal khaliq. Tuhan itu Tuhan, hamba itu hamba, dan di sana ada perbezaan besar di antara makhluk dengan penciptanya. Tu faham bagi elok. Wala yazalu al-mukhtali fi qulwatihi. Ni kita baca sikit lagi. Kalau larat lagi berhenti sat lebih kurang dalam lepas habis kelas ni, berhenti sat lebih kurang dalam 10 minit. Itu sambung kelas malam. Usul fiqh kata buat malam. Buat balik. Lepas tu tawakkal ala Allah. Boleh. Berhenti rehat lagi mayang sunat. Lepas tu lagi terus sambung kita usul fiqh. Ini bukan perbincangan. Ini makluman. Ini bukan maksudnya macam mana cadangan semua. Nak sambung tidur kan macam mana. Tak. Ini bukan perbincangan. Ini yang bagi makluman saja. Baik. Wala yazalul mukhtali fi qulwatihi yadhkurullaha ila an yaftahallahu alaih. Dan sentiasalah yang berkhulwah dalam khulwahnya tersebut berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga hamba tadi dibukakan oleh Allah dengan pembukaan. Wa kana minal mu'tadi an yuftaha fil yawmil 20 wa fil yawmil 21 wa fil thalith wal 20 fayatimmu al-'uddah fayatimmu al-'uddata tabarrukan wa hamdan lillahi ta'ala an fataha alaihi. An futiha alaihi. Dan biasanya dia akan dibukakan pada hari yang ke-20 atau pada hari yang ke-21 atau pada hari yang ke-23. Maka yutimmu al-'uddatu tabarrukan wa hamdan lillahi ta'ala an futiha alaihi. Jadi kalau dibukakan pembukaan kepadanya, maka ini menyempurnakan uddah. Jadi bilangan tadi akan menyempurnakan dengan tabarruk dan hal keadaan muji kepada Allah Ta'ala dengan pembukaan yang diberikan tersebut. Biasanya dibuka pada hari ke-20. Kalau dengan khulwah arba'iniyah, khulwah 40 hari itu biasanya pada pertengahan tahun tu, pertengahan khulwah tadi dibukakan pembukaan oleh Allah. Wal fathu, apa dia pembukaannya, apa yang akan dapat ketika khulwah tadi? Yaj'alul insanu ala yaqinin. Yaj'alu huwa fathu yaj'alul insana ala yaqinin la yataraddadu abadan. Maka hamba ni akan sentiasa dalam keadaan yakin. Tidak akan ada taraddud, tak akan ada tidak ada syak wa sangka. La fi ibadatihi, tidak pada ibadahnya. La fi haqiqatin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pada haqiqah nabi. Wala fi nuraniyatihi, dan juga tidak pada cahayanya baginda nabi. Wala fi tariqil ladzi yasluk, dan dia tidak akan ada syak lagi pada jalan yang dia lalui. Wala fil adabi alladhi yattabi', yang tidak lagi dia akan jadi syak juga pada adab yang dia ikuti. Wa tatahawwal al masailu ila musyahadat aktsara minha ma'lumat. Jadi dia akan menukarkan masalah-masalah ilmu yang dia pelajari itu kepada musyahadat. So dia melihat perkara yang dia pelajari, masail-masail yang dia hafal dan seumpama dengannya. Tatahawwal masail ila ridha. Ini yang kedua pula, masalah-masalah yang berlaku kepadanya dia akan bertukar kepada masalah ridha. Dia akan jadi ridha dengan apa sahaja dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Wastiqrar ila ridha wastiqrarin wa taslimin la yunazi'ul insanu nafsahu wa la yutalib. Dia tak akan bercanggah sama sekali dan dia akan sah ridha kepada Allah Ta'ala dengan apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Masa ketika tersebut dia telah diberikan dengan hal ar-ridha. Halur ridha, hal istiqrar, tetap istiqamah
dan menyerahkan apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Fal qulwatu awwaluha dzikr wa thaniha huwa al-fikr. Fa fima yufakkirun. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung semula. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa dia yang dimaksud dengan tafakkur? Nak tafakkur tentang apa? Macam mana nak fikir? Ini akan disebutkan oleh Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala insya'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.